Alright guys, hari tu saya dah pun buat 10 filem terbaik pada tahun 2025. Dan kali ni saya nak bagi tahu 5 filem tempatan paling mengecewakan pada tahun 2025. Baik, nombor 5 ni hari tu saya dah bagi filem ni cukup-cukup. Tapi selepas apa yang dah jadi sekarang, filem ni deserves better lah. Filem dia adalah Impak Maksima 2 yang diarahkan oleh Ahmad Idham. Ini adalah salah satu filem yang bagi saya sangat-sangat let down untuk tahun ni, sebab saya memang minat dengan Impak Maksima. It's one of my favourite racing film tempatan. Tapi kita nampak lah macam mana the sequel ni, macam saya cakap lah, dia bukan salah pelakon pun. Pelakon berlakon, dia meletakkan dialog semua atas kehendak pengarah tu sendiri. Sayang, sepatutnya filem ni boleh pergi. Dia boleh connect dengan orang dengan lagu Mara Bahaya ke apa semua. Tapi sangat-sangat sayang dengan filem ni dengan production value dia. Dan too much butt shot. Saya boleh kata butt shot lah. Tapi shot racing dia okay. Shot racing dia saya puji lah, sebab nampak cantik. Dia guna drone, dia follow apa semua. Okey lah. Shot racing dia okey, saya boleh terima. Di tempat yang keempat adalah sebuah filem seram yang saya rasa promotion dia gila bab lah. Telaga Suriram daripada Osman Ali. Osman Ali is a great director. Dia buat Ombak Rindu, dia buat Juanita Mat. Filem tu gila bab, punya best tau. Tapi bila dia buatnya Telaga Suriram ni, pelontaran dialog dan jalan cerita dia pelik, dan all the CGI yang digunakan, yang tiba-tiba air tasik gelap bila masuk dia jadi warna biru cair cerah gila. Dia tunjuk tu apa semua like oi. Tapi dia punya promotion tak boleh deny, hebat lah. Dia ambil Datuk Seri Siti Nurhaliza kot untuk jadi dia punya OST singer. Pelakon-pelakon dia pun mantap juga. Farid Kamil, Syah Yahya, Nabila Huda, Eli Suryati. Tapi sayanglah filem ni, jump scare dia adalah sedikit yang berkesan apa semua adalah. Tapi lagi bila dah masuk Netflix, lagilah orang kat luar sana nampak apa kesalahan dia, yang tiba-tiba ada kru dekat belakang tu. Saya first time saya tengok, saya tak perasan. Tapi bila tengok balik kat Netflix yang orang bercakap tu macam, apa kru buat kat belakang tu? Macam, baik, di tempat yang ketiga pula, surprisingly bukannya nombor 1, filem dia adalah Abu Sirah Saksa. Yang ni saya tak boleh nak expect banyak lah, sebab daripada trailer, masa trailer dia keluar, teaser trailer dia pun, kita dah bagi satu reaction macam tapi bila dia keluar je cerita macam tu, dia macam ya, kita expect teruk, dan hasilnya pun memang teruk. So tak boleh nak cakap apa. Cicak gegasi CGI dan pelakon-pelakon dia, Sofia Abbar Abah, Azhar Sulaiman, pelakon-pelakon yang lain, dorang semua hebat. Tapi I don't know what the hell is going dengan filem ni. Dari segi production dia ke apa, saya tak pasti. Tapi it's a entertaining film. Dia enjoy lah, bukannya best, tapi dia enjoy. Baik, di tempat yang kedua, filem apa? Nah, bukan filem tu. Bukan filem tu. Filem dia adalah Bukan Hantu Basher. Debut filem daripada Abe Abimbola. Mungkin korang tak pernah dengar cerita ni, ataupun macam tahun ni ke filem tu? Yes, tahun ni. Saya tengok filem dia pun daripada YouTube. Saya tak sempat tengok di Pawagam. Dia dah upload pun full movie dia dekat YouTube. Korang boleh check dekat YouTube dia. Everything, from the dialogue, from the production. Sorry Abe, I know this is your first film, tapi apa yang saya boleh kata adalah you should post your film at Netflix or Disney Plus first before tayang kepada orang luar. Tak apa, this is your debut film. Okay, belajar. Baik, sebelum kita pergi ke nombor 1, ini adalah filem-filem honorable mentions. Sahak Gangster, Munajim, Dajjal Satu Malam di Pedajal, Klepek, ni rugi ni, Penghukum Nusantara Assassin, dan juga Kifarah. Di tempat yang pertama, yang ni tak payah cakap banyak lah, Duyung Legenda Aurora. Kenapa saya letakkan di tempat nombor 1? Walaupun semua aspek filem ni dari segi sinematografi, dialog cringe, pelakon kayu, kostum buruk, location tak apa-apa, pelakon kroni, saya boleh letakkan dia di tempat yang keempat ataupun yang kelima. Tapi saya letak di tempat nombor 1. Korang menggunakan artificial intelligence ataupun AI. Saya tak kisah filem tu CGI teruk ke, lakonan teruk ke apa, macam saya cakap tadi, ya, dia still dekat atas-atas. Yang ni tak ada rating. Korang dah start gunakan AI, maknanya itu adalah tanda aras kehancuran filem korang. Dan saya tak anggap tu sebagai filem. Saya anggap itu sebagai karya pemalas.
Sebab tu korang di tempat yang pertama. Sangat kecewa. So guys, itulah dia 5 filem tempatan yang paling mengecewakan pada tahun 2025. Saya mengharapkan pada 2026 adalah penambahbaikan. Jangan diulang balik kesalahan-kesalahan ini. Tolong buat filem yang berkualiti. Ini untuk masa depan kita, ini untuk masa depan industri, ini untuk masa depan Malaysia. So, apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.